Resepi simple kuih tiaw sup kuah clear rasa mantap. Mula-mula 5 ulas bawang putih dicincang, siap cincang goreng tapi tinggalkan dalam 1 sudu besar untuk sup nanti. Bawang putih dah garing, angkat. Bawang putih goreng dan minyak ni kita akan guna nanti. Seterusnya kuih tiaw. Panaskan periuk dan air secukupnya. Air ni untuk celur kuih tiaw. Sementara menunggu air mendidih, cuci 1 paket kuih tiaw basah, cuci hingga bersih. Tapis, air dalam periuk sudah mendidih, masukkan kuih tiaw dan celur sampai lembut. Tutup api dan tiriskan. Masukkan kuih tiaw ke dalam bekas, tuang sedikit minyak bawang putih goreng tadi. Tujuannya supaya kuih tiaw tak melekat bila dah sejuk nanti. Taburkan juga bawang putih goreng, tambah aroma kuih tiaw. Gaul rata, ketepikan. Next, buat sup. Dalam periuk, masukkan 1 sudu besar minyak bawang putih goreng, 100 gram isi ayam, kacau. Masukkan 1 sudu besar bawang putih cincang, kacau lagi sampai isi ayam hampir masak. Tuang pula 2 liter air, tutup periuk dan biarkan hingga mendidih. Sudah mendidih, masukkan 1 sudu kecil garam, 1 cube stok ayam, kacau. Cube stok ayam dah larut, masukkan batang sawi yang telah dipotong, diikuti 1 paket berbola ikan. Kacau, sambung masak hingga mendidih. Masukkan daun sawi, kacau supaya daun sawi tercampur dalam sup. Masukkan serbuk lada putih, kacau dan biarkan mendidih lagi sekali. Tutup api, last tabur daun bawang. Siap!